Sikit nak tanya mana Japan set, mana Asia set, macam ni lah. Apa beza dia? Kalau Asia set, ni bentuk kotak dia macam ni. Ini apa dalam dia? Ini adalah RCS. Crazy Colour. Tapi Crazy Colour kalau Japan set, macam ni kotak dia. Agak eksklusif, warna hitam fully. Jam sama je. Tapi dekat dalam dia, ini yang beza dia. Ini, apa ni? LMFO. Itu kalau CS7. Tapi ini keluaran terbaru, iaitu RCS7. RCS7 memang full. Tengok dia punya lampu. Memang memukau habis. Dan special untuk Japan set, dibezakan dengan Japan Tag. Ni, nampak ni. Japan Tag. Lepas tu, dia punya manual book dia also in Japan. Memang kita tak faham, tapi there is something value. Hanya faham je faham. Kalau Asia set, dia punya manual book dia, ini kita nak buka satu persatu selongkar. Barulah tuan-tuan puan-puan faham apa beza Asia set dengan Japan set. This one is Asia set. This one is Japan set. Different in terms of kotak, different in terms of manual, also tag, tapi dia punya jam dia sama je. So, Asia ke Japan? Mana pilihan anda? Nak tahu? Nak kongsi? Sila komen.